Tak ada, saya sebenarnya rasa muda bila saya menyanyi lagu-lagu macam ni. Ya, betul. Saya rasa sangat muda bila saya menyanyi lagu-lagu macam ni sebab saya rasa macam lagu ni kita tengok lagu ni adalah pada tahun apa ni? Takkanlah. Mana dah? Jap. Lagu ni adalah lagu pada tahun go to album. Tahun 2011. Oh, sorry. Bukan. Ini bukan tahun 2011. Dia hantar, dia buat lagi satu album yang mengkompilasikan lagu-lagu Raihan yang sangat-sangat popular dan ini adalah album pada tahun 2011. Tak silap saya lagu ni mungkin pada tahun 2006 2005 mungkin. Lagu Raihan, ya, lagu Raihan. Ada juga yang mungkin lagu ni waktu tu korang belum lahir lagi. Mungkin lagu Raihan. Lagu Raihan memang dah lama. Semua orang, Queen Elizabeth pun dulu layan Raihan juga. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa khabar semua orang? 530 orang berada dekat dalam kita punya Zoom webinar untuk belajar lagu Raihan. Alhamdulillah. Kan? Ke bukan? Bukan silaplah tu. Saya ingatkan memang kita nak borak pasal lagu Raihan. Ada orang tak percaya, geng? Ada orang tak percaya? Kejap Ada ke orang tak percaya? Kejap Raihan dengan Queen. Ni. Raihan dengan Queen Elizabeth. Betul? Orang dah kata dah, muka ni tak tipu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa akhlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tambil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, hai, selamat malam. Bersama dengan saya Amir yang akan borakkan dengan korang untuk AdMath Form 4 pada hari ini. Are you guys ready? Ready Yes. Sekejap tengok sikit. Dah 600 lebih dah. Biasalah, saya rasa tadi saya tengok 500 lebih. Sekarang ni dah 600 lebih. Mungkin baru balik daripada surau. Betul. Tadi teman imam lipat sejadah. Kebetulan pula imam adalah ayah kepada crush kita. Masya Allah. Time ni lah nak tunjuk baik, betul? Cik, Assalamualaikum. Siap, Cik. Boleh saya tolong lipatkan sejadah? Alhamdulillah. Bagus anak-anak muda sekarang kan. Jarang dah kita nampak budak-budak form 4 sekarang. Form 4 16 tahun. Anak saya pun 16. Tapi perempuan lah, tak adalah dia nak tolong lipat sejadah kan. The trick is there. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Hari ni saya nak borakkan untuk korang punya AdMath chapter yang kedua. Yes. AdMath chapter yang kedua. Yang mana abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya nak borakkan chapter yang kedua ni tak nak banyak. Saya dah borak dengan si Ifwat. Ifwat, chapter 2 ni terlalu besar. Sebab dulu okey. Chapter 2 ni sebenarnya untuk chapter kuadratik, dulu untuk KBSM dia terpecah kepada 2 chapter. Yang mana abang kakak sekalian, yang pertama adalah
quadratic function, yang kedua dia pecah pada quadratic equation. Dia pecah dua. Tapi sekarang ni untuk KSSM dia gabung jadi satu. So sangat-sangat besar. Bincangkan perkara yang lebih kurang sama je daripada 2 chapter menjadi 1 chapter. So benda ni jadi besar. Tapi saya nak borakkan benda sikit je. Okay. How to find and form equation. Dua ini saja abang kakak sekalian. So, bismillahirrahmanirrahim. How to find equation. Akan ada berapa banyak jenis equation, berapa banyak cara untuk kita cari equation. Ada 3 guys. Sekejap, korang okey tak ni? Kenapa semua orang diam, tak ada sesiapa yang chat ni? Okey tiba-tiba diam je risau. Oh, fokus sekejap Kenapa rambut saya ni tiba-tiba kembang Pelik Okey. How to find? Find ni cari. Sorry. Find pula. Find roots. Okey. Kalau find, dia mesti nak cari roots. Okey. Satu lagi adalah form equation. Alright. Gang, abang kakak sekalian. Nak cari roots. Roots adalah punca. Macam mana kita nak cari punca abang kakak sekalian? Punca adalah value of X. Korang ingat lagi? Punca adalah value of X. Maknanya abang-abang dan kakak-kakak sekalian, contoh. Saya letakkan equation saya dekat sini adalah bismillahirrahmanirrahim. X kuasa 2 ditambahkan dengan 5X ditolakkan dengan 24 sama dengan 0. Alright, abang kakak sekalian, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah menggunakan factorization. Factorize ataupun menggunakan calculator. Betul atau tidak? Yes. Just tekan EQN saja dekat kita punya calculator. So kita akan dapat bracket sama dengan 0. Tekan calculator, korang akan dapat berapa Tekan calculator. X sama dengan 3. Satu lagi X sama dengan -8. Cantik. Gang, nak masukkan dekat dalam kita punya bracket ni nak kena buat apa Kena tukarkan tanda. X tambah jadi tolak. X tolak jadi tambah. Yes. Dapatlah kita punya nilai ni. Betul tak? So dapat yang ni. So maksudnya abang kakak sekalian, kiri sama dengan 0, kanan sama dengan 0, which is kita akan dapat X tolakkan dengan 3 sama dengan 0, X akan jadi sama dengan 3. X tambahkan dengan 8 sama dengan 0, X sama dengan -8. Am I right? Betul Yes. Okay. Saya tak nak sembang banyak-banyak Saya nak bagi 1 kali lalu je. Okay. Next. Yang kedua bang kakak sekalian, kita akan gunakan CTS, dan yang ketiga kita akan gunakan formula. Okey, saya tak nak sembang benda ni boleh? Okey, CTS nanti Seifat akan coverkan. Okey, CTS Seifat akan coverkan. Formula just awak kena hafal formula saja. Okey, let's go. Saya tak nak sembang banyak-banyak. Saya nak sentuh sikit je yang ni. Factorize, gunakan calculator. Bagi siapa yang masih bertanya, "Sir, yang ni chapter berapa?" Yang ni chapter yang kedua, kuadratik. Boleh? Okay, let's go. Seterusnya, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita pergi kepada part yang kedua. Alright, yang tadi kita baru borak pasal how to find root. Alright. Yang kedua, abang kakak sekalian, untuk form root. Okay, form equation. Untuk nak bentukkan equation, katakanlah abang kakak sekalian, kita ada X bersamaan dengan 3, X sama dengan -8. Macam mana kita nak bentukkan equation kat sini abang kakak sekalian? Kita gunakan cara lama dulu boleh? Kita gunakan cara lama. Kan? Kita akan masukkan dekat dalam bracket, betul tak? Kan? Kita masukkan dalam bracket kan? So, X daripada positif jadi negatif. X tolakkan dengan 3. X daripada negatif jadi positif. X tambahkan dengan 8. So, nak kena buat apa Alhamdulillah, terima kasih. Kembangkan. Yes. So, awak akan dapat berapa? X kuasa 2 tambahkan dengan 8X tolakkan dengan 3X tolakkan dengan 24 sama dengan 0. Geng, yang mana boleh selesaikan? Tolong selesaikan. Dapatlah X kuasa 2 tambahkan dengan 5X ditolakkan dengan 24 sama dengan 0. Boleh dapat? Okay. Yang ini adalah cara purba. Yang mana abang kakak sekalian kita dah tak guna sekarang. Kita waktu form 4 ni, kita bukan nak kata belagak, tapi kita memang pandai. Kita akan gunakan apa Kita akan guna sum of root dan product of root. Okey, bagi sesiapa yang tak tahu, dia kata macam, "Sir, bahasa Inggeris sir. Saya nak bahasa Melayu dia apa sir?" Bahasa Melayu dia adalah hasil tambah
punca, hasil darab punca. Boleh dapat HTP, HDP. Boleh? Alright, abang kakak sekalian, kita dah dapat 2 punca tadi. Betul tak? Kita dah dapat 2 punca. 3 dengan negatif 8. Hasil tambah punca. Sorkan dia. Dapat berapa Sorkan dia, kita akan dapat 3 tambah negatif 8 dapat negatif 5. Yes. Product of root. Kita darabkan dia. 3 darab negatif 8 dapat negatif 24. Cantik. So, daripada SOR dengan POR ni nak kena buat apa abang kakak sekalian? Kita akan susun dia menjadi 1, 2, 3, 4. X square minus SOR. X plus POR. Sama dengan kosong. X square minus SOR. X plus POR sama dengan kosong. SOR kita apa? SOR kita adalah negatif 5. SOR kita adalah negatif 5. POR kita berapa? POR kita negatif 24. Which abang kakak sekalian, kalau kita salinkan balik, dia akan jadi berapa? X kuasa 2. Positif. Tambahkan dengan 5X. POR negatif. Negatif 24 sama dengan kosong. Settle. Kan sama tu? Boleh? Kan sama tu? Yes. Okey, geng, katakanlah katakanlah. So, macam mana nak cari nilai SOR dengan POR? Lupakanlah segala persengketa. Tak apa, saya tolong awak. Abang kakak sekalian, SOR dengan POR ni apa tadi SOR dengan POR ni apa? SOR adalah hasil tambah punca. POR adalah hasil darab punca. Maknanya abang kakak sekalian, SOR POR ni adalah hasil tambah punca. Tambah. Maknanya kita akan dapat berapa Kita akan dapat 3 tambah negatif 8, tuan-tuan dan puan-puan. So, kita dapat 3 tambahkan dengan negatif 8. Is everyone clear? 3 tambah negatif 8. So, POR ni negatif. 3 tolak 8 dapat negatif 5. Boleh ke? Hubungkan kembali tali persaudaraan. Alright, seterusnya abang kakak sekalian. Yang ni, darab pula abang kakak sekalian. 3 dengan negatif 8. Kita darabkan. 3 darabkan dengan negatif 8. 3 darab 8, 24. Oh, ni negatif. Itulah dia. Boleh faham? Alright. Is everyone clear? Clear? So, selalunya macam mana bentuk soalan dia? Sabar. Okey. Fafa Comel. Fafa Comel. Boleh saya tahu tak? Kejap. Semua orang jangan chat. Semua orang jangan chat. Saya nak tahu Fafa Comel. Okey. Fafa Comel. Tolong saya. Apa masalah awak? Boleh bagi tahu saya? 5, 4, 3, 2, 1. Saya laju dekat bahagian mana Fafa Comel? Saya laju dekat bahagian mana boleh bagi tahu saya? Cara saya cakap boleh faham kan? Boleh faham ke? Faham je, tapi cara saya cakap laju. Baiklah. Seterusnya. Okey. Saya minta maaf saya minta maaf. Saya slowkan sikit pace saya bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, saya sambung lagi. Okey, geng, yang ini kiranya perkara paling basic lah. Ini perkara paling basic. Nak screenshot, zaman bila screenshot? Jangan risau abang kakak sekalian, semua benda yang saya content kat iPad yang dipancarkan kat TV ni akan saya upload dekat dalam app nanti. Jap, saya nak tanya. Yang hari tu punya saya upload tak? Upload kan? Tengok, kenapa ada orang kata upload, kenapa ada orang kata tak upload. Cek balik. Saya tak tanggung ada orang kata saya cek, saya upload. Udah, tak apalah. Saya sebagai Amir Makruf yang sangat cemerlang, saya ingatkan balik. Amir, upload balik. Last time punya answer. Okey, boleh? Boleh saya sebagai nampak Amir.
Bisik hati Amir. Alhamdulillah. Ya Allahu Akbar. Macam-macam lah. Okey, abang kakak sekalian. Saya sambung lagi. Abang kakak sekalian, untuk form equation ni, ada benda yang basic, ada yang tak basic. Contohnya, bila mana dia melibatkan unknown. Bila mana dia melibatkan unknown, mulalah hati kita rasa gelisah. Hati kita rasa pilu. Termenungku sendiri. Mengenang rindu, tidak berhenti. Kasih suci yang kita... Okey. Bila dia melibatkan unknown, mulalah kita rasa dunia ini sentiasa tidak berpihak pada kita. Betul atau tidak? Kan? Bila masuk je unknown, kita rasa macam, betul lah. Ini semua salah aku. Kenapalah tadi, bila kita nampak soalan susah, tiba-tiba kita try recap balik masalah-masalah ataupun dosa-dosa kita. Walaupun itu dosa kecil. Walaupun perkara tu cuma makruh. Tiba-tiba terlintas dari hati kita, kenapalah aku tak buat pahala? Kalau aku buat pahala, tentulah soalan ini akan jadi senang. Contoh-contoh. Kenapalah tadi aku keluar tandas kaki kiri? Sepatutnya keluar tandas kaki kanan. Masuk tandas kaki kiri. Aduh. Tiba-tiba jumpa lagi soalan susah. Alamak. Kenapalah tadi aku pakai kasut start daripada kiri? Kan ke kalau pakai kasut daripada kanan kan dapat pahala. Bila pahala, insya-Allah soalan ni akan jadi senang untuk aku. Kan. Allahu Akbar. Begitu, bukan begitu. Meski ku rapuh. Okey, abang kakak sekalian, saya nak bagi satu soalan kat sini. Alright, contohlah. Diberi. Saya guna bahasa Inggeris bahasa Melayu. Supaya semua orang boleh faham. Diberi -2 dan K ialah punca bagi persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik X kuasa 2 tolakkan dengan 7X ditambahkan dengan N. Cari nilai M dan N. M dan N pula. K dan N. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk macam ini, semua orang akan rasa mungkin inilah kod penamat aku. Rasa macam tak dapat diselamatkan. Kita rasa macam semua benda silap kita yang kita dah go through kan sama-sama. Kita rasa macam kitalah yang paling masalah dalam hidup ni, betul? Okay, let's go. Abang kakak sekalian sabar. Geng, bila nampak soalan macam ni, akan ada 2 info yang patut awak ambil tahu. Apa dia? Roots dan equation. Apa dia? Roots dan equation. Saya nak tanya, yang pertama, is there any equation yang boleh kita guna dekat sini? Ada atau tidak? Ada kan? Okay. Sorry. Saya tersilap. Sorry. Saya tersilap. Sama dengan kosong. Okay. Boleh Alright. Abang kakak sekalian, yang pertama kita dah ada equation dekat sini. Kita dah ada equation, betul? Kan? Kita dah ada equation. Yang kedua, abang kakak sekalian, kita kena tengok. Geng, dah ada belum roots ataupun punca dekat sini? Dah ada kan? Roots kita yang pertama adalah -2 dengan K. Betul? So, maksudnya abang kakak sekalian dah ada 2 roots. Satu lagi adalah kita punya equation. Semua orang dengar sini. Okay, nak buat apa first? Abang kakak sekalian, yang pertama sekali, korang kena pastikan equation kita sedap mata memandang. Sudah apa belum? Okay, dengar Yang pertama, apa-apa pun, pastikan equation sedap mata memandang. Okay, nak tahu sedap mata memandang bila Bila A equals to 1. Mesti positif. Boleh faham? A must be positif. A must be positif, A must be equals to 1. Sudah apa belum? Sudah A adalah positif dan 1. So tak ada masalah. Yang kedua, bang kakak sekalian, bila equation sudah sedap mata memandang, nak buat apa Kita akan buatkan table. Okay. Boleh
Okey, contohlah abang kakak sekalian. Macam mana kalau kita nak tengok contoh-contoh equation yang belum sedap mata memandang. Contoh, 3x kuasa 2 tambahkan dengan 5x tambahkan dengan 9 sama dengan 0. Yang ni dah sedap mata memandang ke belum? Belum. So, macam mana nak sedapkan dia? Yang ni ada lebih 3 kan? Bahagikan semua dengan 3. Bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3. Nanti awak akan dapat equation yang sama dengan X kuasa 2 tambahkan dengan 5/3 X ditambahkan dengan 9. Ditambahkan dengan 3 sama dengan 0. Is everyone clear? Setakat ini okey? Ngam Beres ya? Alright, cantik abang kakak sekalian. Equation dah sedap mata memandang. Now, yang kedua nak kena buat apa Buat table. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak semua orang, bagi sesiapa yang tak pernah tengok benda ni, tolong tengok betul-betul, tolong hadamkan betul-betul dan tolong semat benda ni dalam diri. Sebab abang kakak sekalian, apa-apa jenis soalan pun awak boleh gunakan cara ni. Iaitu apa dia? Table. Dengar. Yang pertama kita akan ada SOR. Lepas tu kita akan ada POR. Lepas tu kita akan dapat berapa SOR, POR from equation dulu. Okay. Dan satu lagi adalah from roots. Alright. Okay. Saya tarikkan ke sana zram. Okay. Saya tarikkan ke situ zram. Dan saya serai itu zram. Dan satu lagi zram. Boleh terima setakat ini? SOR-POR tu apa? Abang kakak sekalian, bagi siapa yang baru saja masuk, mungkin awak tertinggal. SOR adalah hasil tambah punca. Okay. POR adalah hasil darab punca. Boleh Boleh? Alright. Let's go. Seterusnya abang kakak sekalian. SOR from equation. SOR from equation. Gang, saya nak tanya. SOR yang mana satu SOR yang mana satu? SOR yang 7, POR yang N. Betul tak? SOR yang 7, POR yang N. Okey. Tengok. Negatif 7 kan? Negatif 7. So, dia akan jadi simple je ni. SOR, tukar tanda. Daripada negatif 7, dia akan masuk table ni jadi 7. POR, follow. Daripada N, dia akan masuk table ni jadi N. Cantik? Cantik. Sekali lagi 1, 2, 3, 4. SOR, tukar tanda. POR, follow. 1, 2, 3, 4. SOR, tukar tanda. POR, follow. Boleh dapat? Okey. Seterusnya abang kakak sekalian. Roots. Dekat sini abang kakak sekalian ada 2 roots yang dah kita dapat. Betul? Yes. So awak akan dapat negatif 2K. Betul? Negatif 2 dengan K. Saya nak tanya. SOR tadi apa Hasil tambah punca. SOR tadi apa? Hasil tambah punca. Maksudnya kita akan dapat negatif 2 tambahkan dengan K. Betul? Yes. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ini adalah negatif 2 tambah K. POR apa dia? POR adalah hasil darab punca. So hasil darab punca, negatif 2 darabkan dengan K dapat negatif 2K. Betul? Yes. Rupa-rupanya abang kakak sekalian, belah kiri dan belah kanan ni adalah 2 benda yang sama. Belah kiri dengan belah kanan ni adalah 2 benda yang sama. Boleh dapat? Maknanya abang kakak sekalian, daripada sini awak dah nampak 2 equation. Yang pertama, kita akan dapat 7 adalah bersamaan dengan negatif 2 tambahkan dengan K. Kan? Boleh dapat K? Boleh dapat K? Boleh abang kakak sekalian. Negatif 2 campak sebelah jadi positif. Maknanya kita akan dapat K adalah bersamaan dengan 9. Cantik. Alright. Awesome. Yang kedua kita dapat N sama dengan negatif 2K. Gang, K dah dapat kan? K dah dapat berapa tadi? K dah dapat sama dengan 9. Boleh dapat? So maksudnya abang-abang dan kakak-kakak sekalian masukkan nilai N bersamaan dengan negatif 2 darab 9 dapat negatif 18. Soalan minta apa? Soalan minta cari nilai K dan nilai N. Dah dapat kan? Itu je lah jawapannya. Shuttle. Kejap-kejap sebelum ada orang tanya. Sir, table ni boleh guna dalam exam ke, sir? Bismillahirrahmanirrahim.
Dah faham kan? Dah faham kan? Okay. Sebelum tu abang kakak sekalian, kalau korang tengok sebenarnya kat sini, saya tahu. Sebenarnya dia adalah X kuasa 2 tolak SOR X. Betul tak? So maksudnya SOR adalah 7, betul? SOR adalah 7. Tapi geng, kalau korang tengok kat sini, dia adalah negatif 7. So saya sebut je SOR tukar tanda. Padahal kita sebenarnya tahu dah. Bila kita tengok kat sini, X kuasa 2 tolak SOR X. Maksudnya sepatutnya SOR adalah 7 lah kan? SOR adalah 7. Kenapa saya kata dekat dalam ni SOR tukar tanda jadi 7 pula? Sebenarnya ni nak bagi SOR dekat dalam equation adalah 7 kan? Betul tak? SOR dekat dalam equation adalah 7 kan? Saja je kalau sekali pandang takkanlah korang macam negatif, X kuasa 2 tolak SOR X. Tak payahlah susah-susah. So simply X tukar tanda. So negatif 7 dapat 7. Boleh? Boleh? Okay. Let's go. Abang kakak sekalian. Saya bagi satu lagi contoh boleh? Saya bagi satu lagi contoh yang senang sikit sebelum saya bagi soalan. Tak nak lah. Saya bagi soalan terus yang tak sedap mata memandang. Boleh? Boleh? Okay. Let's go. Jom abang kakak sekalian. Diberi huruf apa korang nak? Z. Z dan 3 ialah punca untuk negatif 3x kuasa 2 tambahkan dengan 4x ditolakkan dengan R sama dengan 0. Cari nilai Z dan R. Ini nama ayah mertua saya, ini nama mak mertua saya. Okey dah tu. Diam semua orang. Diam. Diam. Okey. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, let's go. Saya nak tanya dulu. Apa-apa pun kita kena tengok dua perkara. Apa dia? Punca dan juga equation. Punca dan persamaan. Punca dan persamaan. Dah ada punca ke belum? Dah jumpa belum punca? Dah. Punca kita adalah benda ni. Roots ataupun punca. Persamaan kita dah dapat kan? Persamaan kita adalah ini. Yes. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan, I want to ask you. Dah sedap mata memandang ke belum? Dah sedap mata memandang ke belum? Belum. Tak sedap mata memandang. Sebab apa? Sebab A kita ni belum positif dan belum 1. Kena ingat apa-apa pun yang ini kena pegang betul-betul. Basic yang ni korang kena pegang betul-betul. AX kuasa 2 tambahkan dengan BX tambahkan dengan C equals to 0. Ini adalah general form tau. Ini adalah general form. So A dia dekat sini perkali bagi X kuasa 2 must be equals to 1 and positif. Sekarang ni abang kakak sekalian dah lah negatif. Bukan 1 pula tu. So nak kena buat apa Bahagikan dengan negatif 3. Bahagikan dengan negatif 3. Bahagikan dengan negatif 3. So, our new equation sekarang ni akan jadi apa Akan jadi, pak boleh potong kan? So, akan dapat apa? X kuasa 2 tolakkan dengan 4/3X tambahkan dengan R/3. Am I right? Betul atau tidak? Betul sama dengan 0. Daripada sini abang kakak sekalian, yang ini korang akan dapat daripada sini akan dapat SOR, daripada situ akan dapat POR. Betul atau tidak? Yang tu dulu. Clear Ngam, cantik. Saya sukalah bila ada nama Ainin 9A plus SPM. Dalam Ainin, bagus Ainin. Kejap saya nak sampaikan satu benda. Korang perasan tak? Kadang-kadang ada orang dia rename nama WhatsApp dia budak Ceroy 98 contohnya. Korang batch 2006 betul tak? Korang batch 2006 kan? Tiba-tiba Amir Laju 2006 contoh. Amir Love Radwa forever ever ever. Contoh. Kau tahu tak satu benda? Macam nak kata? Nama ni memainkan peranan yang sangat penting.
untuk acknowledge diri korang pada orang lain. Jadi abang kakak sekalian, jaga-jaga dalam meletakkan username korang kat mana-mana. Ini tak, kadang-kadang kan, kita tengah buat video sedap-sedap, tiba-tiba orang komen kat bawah tu. User 36455120084. Tak faham lah dia ni ajar. Kita kena jaga dia ni. Tak siapa, saya tak tahu. Saya tak tahu. Okay, let's go. So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. So, siapa-siapa yang nak lock user ni, boleh lock lah sekarang. Alright, abang kakak sekalian. Equation dah sedap mata memandang. Dah ada roots ke belum? Sudah ada kan? Yes. So, abang kakak sekalian. Dah ada yang pertama, equation telah sedap mata memandang. Yang kedua nak kena buat apa? Table. Yes. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita kejarkan kita punya table. First, kita kena ada SOR. Yang kedua, kita kena ada POR. Daripada equation. Dan daripada roots. Oh, yeah. Sum. Yes. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada sini, geng, macam biasa. SOR. Tukar tanda POR follow. SOR daripada negatif 4/3 jadi SOR-nya sebenarnya hanya 4/3. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia nilainya 4/3 kat situ. Next, POR-nya akan jadi berapa? R/3. Yes. Next, roots kita adalah Z dan 3. Nak buat apa? Tambahkan. Z tambah 3 dapatlah Z tambah 3. Yang kedua, Z darabkan dengan 3 dapatlah 3Z. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya kiri dan kanan ni adalah dua benda yang sama. Kiri dan kanan ni adalah dua benda yang sama. Allahu Akbar. Nak settle atas dulu ke bawah dulu? Kalau awak settlekan yang bawah dulu, awak memang rare. Kalau awak settlekan yang bawah dulu, awak memang rare. Masalah yang banyak, awak kan hero. Kita kan hero, betul tak? Masalah banyak ni yang kita nak settlekan kan? Macam Ali, ejen Ali. Tak matang betul. Orang dah kata jangan pergi, dia pergi juga. Ali, jangan pergi. Sudahlah. Dia lari juga. Sorry, saya baru tengok equation baru. So, abang kakak sekalian, jangan settlekan bawah sebab dekat bawah ni ada dua unknown. Settlekan yang pertama dulu yang ada satu unknown. Boleh terima? Yes. So, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat, bismillah. Z ditambahkan dengan 3 sama dengan 4/3. Nak buat apa? Campak-campak. Bak kata, korang lupa. Korang tak tengok ni kan. Sekolah algebra minggu lepas, korang tak layak nak masuk, betul? Tengok masuk. Gandan je kan. Orang dah kata jangan masuk. Itu untuk form 1 sampai form 3. So, campak ke sana, zap, darabkan dua-dua Darabkan dua-dua, so awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 3Z ditambahkan dengan 9 sama dengan 4. 9 campak sebelah jadi tolak, so awak akan dapat 3Z sama dengan -5 dan akhir sekali Z akan jadi sama dengan -5/3. Clear? Satu lagi abang kakak sekalian, R/3 sama dengan 3Z. R/3 sama dengan 3Z. Ada negatif ke? Tak ada. So, abang kakak sekalian, nilai Z dah ada -3/5. Nilai Z dah ada -5/3 ke 3? Sorry, -5/3. Sorry. -5/3. Kan? Betul tak kalau saya kata dua-dua ni boleh potong? Boleh potong dan akhir sekali abang kakak sekalian, kita akan dapat apa Kita akan dapat, R/3 adalah sama dengan -5. R akan jadi sama dengan -15. Clear? Yes. Awesome. Okay. Last. Satu kali lagi. Saya nak satu kali run yang ini. Lepas tu saya nak masuk terus alpha beta. Boleh Then, dah dapat dah equation, dah dapat dah roots. Nak buat apa abang kakak sekalian? Pastikan equation sedap mata memandang. Sedap mata memandang tu maksudnya apa Equationnya A must be equals to 1 and positive.
A must be equals to 1 and positive. Dah nak buat apa Bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3. Negatif 3, sorry. Okay, dah dapat nilai ni. Nak buat apa Table. SOR, POR. Dalam equation, dalam roots. Gang, dalam equation dapat negatif 4/3. SOR, tukar tanda. POR, follow. Just salin balik abang kakak sekalian. Lepas tu kita akan ada 2 roots yang dah dinyatakan dekat dalam soalan. Nak buat apa Tambahkan punca dapat itu, darabkan punca dapat itu. Rupa-rupanya belah kiri dengan belah kanan adalah benda yang sama. Rupa-rupanya belah kiri dan belah kanan adalah dua benda yang sama. Settle. Boleh? Okey. Dan last sekali abang kakak sekalian. Kalau A positif, negatif, kalau A negatif, positifkanlah. Positifkanlah. Kejap saya nak confirmkan. Betul kan? Saya tengah ajar at Maths Form 4 kan? Betul kan? Betul Okay. Untuk basic-basic algebra tu saya harap korang boleh coverkan sendiri. Okay. Okay, boleh Okay, let's go. Dan last sekali abang kakak sekalian, kalaulah dia main dengan alpha beta. Alpha beta juga adalah unknown. Cuma alpha beta ni adalah unknown yang another level. Okay. Alpha beta adalah unknown yang another level. Saya bagi satu contoh saja, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita akan tengok soalan. Diberi alfa dan beta ialah punca untuk 2x kuasa 2 tambahkan dengan 5x tolakkan dengan 12 sama dengan 0. Okey. Bentukkan persamaan dengan punca 2 alfa dan 2 beta. Alright, first of all, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, yang ini awak kena hati-hati sedikit. Yang pertama abang kakak sekalian, ini soalan. Yang bawah ni soalan. Kita tolak tepi dulu boleh? Yang pertama geng, kita tengok pada soalan dulu. Soalan belah atas. Statement kat belah atas, soalan kat belah bawah. Statement kat atas, ada dua perkara. Apa dia? Dua perkara apa? Halo, dua perkara apa? Roots dan juga equation. Roots dah ada ke belum? Roots dah ada Alpha dengan beta. Ngam. Oi, dah ada orang tukar user tu. Korang hasam betul. Korang ni cepat betul Okay. Yang kedua abang kakak sekalian. Is there any equation there? Sudah ada Sudah ada equation. So maksudnya abang kakak sekalian, kita kena tengokkan equation kita ni. Dah sedap mata memandang atau belum? Belum sedap mata memandang. So nak kena buat apa Kena pastikan A ni adalah equals to 1 dan positif. Nak kena buat apa Bahagikan dengan 2, bahagikan dengan 2, bahagikan dengan 2. Kalau satu bahagikan dengan 2, semua kena bahagi dengan 2 So, our new equation akan jadi apa Potong, 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 potong. So, awak akan dapat X kuasa 2, tambahkan dengan 5/2 X, ditolakkan dengan 6 sama dengan 0. Betul atau tidak? Betul Maknanya abang kakak sekalian, daripada sini kita akan dapat yang ini SOR, yang sana POR. Betul? Yes. Dah ada equation, dah ada roots. Nak buat apa sekarang ni? Table. Cantik. So, bismillahirrahmanirrahim. Our SOR, our POR from equation, from roots. Yes. Tuan-tuan dan puan-puan, kita potong elok-elok, cantik-cantik supaya nanti tak adalah pening kepala kita. Okay, let's go. Now, abang kakak sekalian, SOR daripada equation dapat berapa SOR tukar tanda negatif 5, 5/2 jadi negatif 5/2. POR akan jadi berapa? Negatif 6. Sorry. Negatif 5/2. Yang ini akan jadi negatif 6. Betul dah? Kan? Yes. Roots. Dalam equation, roots kita ada dua. Apa dia? Alpha dengan beta. Geng. Kalau ditambahkan, dia akan jadi apa Alpha plus beta. Kalau didarabkan, dia akan jadi apa? Alpha beta. Boleh dapat?
Boleh dapat Okey, kejap saya nak turunkan satu lagi anak tangga. Yes. Alhamdulillah. Okey, now sekarang ni saya nak tanya. Perlu ke untuk kita cari satu persatu nilai alfa, nilai beta, nilai alfa, nilai beta? Tak perlu. Sebab apa abang kakak sekalian? Dalam soalan, dia tak minta pun nilai alfa, nilai beta. Dia suruh buat apa? Bentukkan persamaan baru. Persamaan baru persamaan baru. Senang cerita dia adalah persamaan baru lah. Tapi dia nak rules dia apa? 2 alfa dengan 2 beta. So, abang kakak sekalian, first of all, kita kena tambahkan satu lagi kita punya kolom. Iaitu apa New roots. New roots kita apa Kita ada 2 alfa, 2 beta. Am I right? Betul So, abang kakak sekalian, 2 alfa, 2 beta. Nak buat apa Ditambahkan. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 2 alfa pluskan dengan 2 beta. Boleh buat apa dekat sini? Kita boleh factorize. Betul? Kita boleh keluarkan 2 kan? So, bila kita keluarkan 2, dia akan jadi 2 dalam bracket alfa plus beta. Yang mana abang kakak sekalian, kalau kita kembangkan dia balik, dia akan jadi 2 alfa tambahkan dengan 2 beta. Boleh dapat? Kenapa 2 alfa dengan 2 beta? Begitu sulit lupakan Raihan. Boleh? Dia nak minta 2 alfa, 2 beta. Letaklah 2 alfa, 2 beta. Kalau dia minta 3 alfa, 3 beta. Letaklah 3 alfa, 3 beta. Kalau minta alfa per 2, beta per 2. Letaklah alfa per 2, beta per 2. Boleh? Boleh Okey, thank you. Seterusnya abang kakak sekalian. Alfa beta ni nak buat apa Kalau por, darabkan. Thank you. So, awak akan dapat apa Awak akan dapat 2 alfa darabkan dengan 2 beta. Halo, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke selesaikan yang ini? Boleh. Nanti awak akan dapat 4 alfa beta. Boleh? Alright, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, rupa-rupanya abang kakak sekalian, rupa-rupanya belah kiri dengan belah kanan ni adalah 2 benda yang sama. Belah kiri dengan belah kanan ni adalah 2 benda yang sama. Bermakna alfa plus beta adalah bernilai negatif 5 per 2. Alfa beta adalah bernilai negatif 6. Halo? Alfa plus beta nilainya berapa? Negatif 5 per 2. Boleh potong? Boleh potong? Boleh. Dapatlah nilainya adalah negatif 5. Ini akan jadi our new source. Boleh? Boleh? Okey. Seterusnya abang kakak sekalian, yang ni. Ada tak nilai? Ada. So, masukkan nilai abang kakak sekalian. Kita, sorry. Ni nilainya dah ada. So, kita masukkan nilai 4 darabkan dengan alfa beta berapa? Alfa beta adalah negatif 6. Cantik, negatif 6. So, darab 2, awak akan darab dulunya awak akan dapat apa Negatif, awak akan dapat negatif 24. Inilah dia awak punya new port. Boleh? So, kita ada new source, new port. Nak buat apa abang kakak sekalian? Kita kena letakkan dekat dalam our equation. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Equation kita tadi apa? 1, 2, 3, 4. X square minus sor X plus por sama dengan 0. Boleh? Geng. Sor. Tadi berapa? Negatif 5 kan? Gantilah kan kat sini. Ataupun senang cerita, sor tukar tanda. Daripada negatif 5 jadi X kuasa 2 tambah 5. Yes. X kuasa 2 tambah 5X. Por, follow. Negatif 24. Masuk je terus jadi negatif 24 sama dengan 0. Boleh dapat? Boleh Okey, ngam. Kejap. Clear kejap. Ada orang tanya tadi, Sir, kenapa SOR tu negatif 5 per 2? Okey. Kenapa SOR tu negatif 5 per 2? Sebab ni bang. Abang, kakak, awak masuk lambat ke? Awak masuk lambat ke? Sedih, saya risau. Sekejap. Saya sebenarnya tak suka sangat orang spam soalan. Tahu sebab apa? Tahu kenapa saya tak suka orang spam soalan? Sebab
Kalau awak keep spam soalan, awak tengah fokus supaya sir jawablah soalan saya, sir jawablah soalan saya, sir jawablah soalan saya. Sedangkan dalam pada on the way saya nak selesaikan tu daripada atas sampai bawah ni, saya dah jawab soalan dia, tapi dia tak fokus. Dia nak tunggu saya ulang balik soalan. Kesian. So, saya harap awak boleh memahamilah apa yang saya nak sampaikan ya. Alright. Okay, sekali lagi saya nak kasih lalu satu kali lagi boleh? Okay, let's go. Jom abang kakak sekalian. First of all, kita dah ada equation, kita dah ada dua roots. Betul atau tidak? Yes. So abang kakak sekalian, equation kita dah sedap mata memandang ke belum? Belum. Equation kena sedap mata memandang. Nak tahu sedap mata memandang macam mana Sedap mata memandang ada dua info. Yang pertama adalah equation kena sedap mata memandang, iaitu A must be equals to 1, A must be positive. Sekarang ni, A kita adalah 2 yang positif. Positif sudah ada. 2 ni nak kena hilangkan. Macam mana Bahagi 2. Tapi kena ingat, kalau 1 bahagi 2, semua kena bahagi 2. So, bahagikan dengan 2 dapat 1, bahagikan dengan 2 dapat 5/2, bahagikan dengan 2 dapat -6. Boleh faham? So, daripada sini, ini akan jadi SOR, ini akan jadi POR. So, masukkan dalam nilai, dalam kotak kita. SOR, tukar tanda, dapatlah -5/2. POR, follow -6. Boleh? Yes. So, abang kakak sekalian, ini adalah untuk roots alpha beta. Soalan minta untuk 2 alpha, 2 beta. 2 alpha, 2 beta. Halo? 2 alpha, salin je balik. 2 alpha tambah 2 beta. Sebab SOR kan? Sum of root. So, daripada sini abang kakak sekalian, 2 boleh dikeluarkan. Kita factorize jadilah 2 alpha plus beta. Dan alpha plus beta kita dah ada nilai, geng. Masukkan -5/2. Boleh potong, dapatlah -5. Seterusnya abang kakak sekalian, yang ini 2 alpha darabkan dengan 2 beta. 2 darab 2, 4. Alpha darab beta, alpha beta. Which is abang kakak sekalian, alpha beta. Kita dah dapat nilainya sama dengan -6. Nak buat apa? Masukkan. Darabkan 4 darab -6, dapatlah -24. Settle. Dah dapat SOR yang baru, POR yang baru. Nak buat apa Masukkan dalam equation. SOR tukar tanda. -5 masuk jadi +5. -24 follow masuk jadi -24. Inilah dia our final equation. Settle. Boleh? Okey, ngam. Tak payah cari alfa dan beta. Mana dia suruh? Dia tak suruh cari pun. Jangan mengamalkan amalan syirik dan menyesatkan. Okey, let's go. Jom. Kita tengok satu-satu soalan. Geng, 2 markah. Confirm straightforward. Diagram 3 shows rajah 3 menunjukkan graf persamaan kuadratik. Bentukkan persamaan kuadratik dalam bentuk am. Bentuk am tu apa? AX kuasa 2 tambahkan dengan BX tambahkan dengan C sama dengan 0. Nak buat apa? SOR, POR. Betul? Sebab apa Sebab kita dah dapat nilai X. Betul? Yes. Let's go abang kakak sekalian. SOR kita akan jadi apa SOR kita akan jadi -2 tambahkan dengan 5 dapat 3. Betul? POR kita pula akan jadi apa -2 darabkan dengan 5 dapat -10. So, bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan restu mama papa, aku sedia menikah denganmu. So, abang kakak sekalian, kita akan dapat X kuasa 2. SOR, tukar tanda, -3X. Tolakkan dengan POR, plus POR. Tolakkan dengan 10 sama dengan 0. Nah, 2 markah untuk awak. Boleh? Boleh? Okay, let's go. Abang kakak sekalian. Nah, ini apa? Ini unknown kan? Ini unknown kan? Ini unknown kan? Bila jumpa unknown ni nak macam mana Bila unknown ni macam mana? Table. Abang kakak sekalian, 1 minit dari sekarang. Go. Alhamdulillah.
Selamat dunia akhirat. Dah lah. Okey, boleh saya sambung? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Given that diberi bahawa hasil tambah punca dan hasil darab punca bagi persamaan kuadratik ini adalah sama. Maksudnya apa? SOR dengan POR nilainya sama. Betul tak? Yes. Kita dapat kat sini satu info yang sangat berharga. SOR akan jadi sama dengan POR. Pegang benda ni betul-betul. Okay, let's go. Abang kakak sekalian, daripada sini, equation telah sedap mata memandang atau belum? Belum So, kejap. Saya tuliskan kejap equation kita. 3x kuasa 2 tambahkan dengan 4x tambahkan dengan q sama dengan 0. Macam mana nak jadikan equation kita sedap mata memandang? Pastikan A equals to 1 dan positif. Maknanya bahagikan dengan 3, bahagikan dengan 3, bahagikan dengan 3. Which is abang kakak sekalian, awak akan dapat apa? X kuasa 2 tambahkan dengan 4 per 3x ditambahkan dengan q per 3 is equals to 0. Betul? Dan abang kakak sekalian, daripada sini kita akan dapat nilai SOR, kita akan dapat nilai POR. Bermakna abang kakak sekalian, SOR kita akan jadi sama dengan SOR tukar tanda negatif 4 per 3. POR kita akan jadi equals to Q per 3. Which is abang kakak sekalian, kita dah tahu SOR akan jadi equals to POR. Betul? Yes. Negatif 4 per 3, Q per 3. Negatif 4 per 3, Q per 3. Potong-potong, maknanya Q akan jadi sama dengan negatif 4. Clear? Clear. Settle soalan yang A. Soalan B. Cari punca-punca persamaan berikut. Masukkan je lah Q dekat situ, betul? So, maksudnya abang kakak sekalian, equation kita akan jadi berapa 3x kuasa 2 ditambahkan dengan 4x ditambahkan dengan q. Q berapa? Negatif 4. Gantikanlah. Negatif 4 sama dengan 0. Yang ini tekan EQN, nanti korang dapatlah jawapan dia. Boleh? Okay, skip. Tak nak tengok dah. Alright, let's go. Soalan yang ketiga. In the equation, bagi suatu persamaan kuadratik, hasil tambah 2 puncanya ialah 5 dan hasil tolak 2 puncanya adalah 4. 1 minit dari sekarang. Go. Sepakat membawa berkat asas hidup bermasyarakat. Amalkan hidup yang sihat. Selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. 20 saat lagi. Okey, sudah? Sudah Alright, abang kakak sekalian. Yang ini saya tak tahu, soalan ni agak tricky tau. Soalan ni agak tricky. Dia tak too tricky tapi a little bit tricky. First of all, dia bagi tahu apa hasil tambah punca adalah 5 dan hasil tolak 2 punca itu adalah 4. Geng. Kita tahu ke punca dia apa? Tak tahu. So katakanlah abang kakak sekalian 2 punca itu adalah alfa dan beta. Katakanlah korang nak letak K dengan L, M dengan N suka hati korang lah. Korang create sendiri. So maksudnya abang kakak sekalian, yang pertama 5 ni adalah hasil tambah. Betul? So alfa plus beta akan jadi berapa? 5. Yang kedua pula adalah hasil tolak 2 punca itu adalah 4. So hasil tolak alfa tolakkan dengan beta adalah 4. Nak buat apa ni? Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah persamaan serentak simultaneous equation. Boleh saya tahu tak? Lepas kira korang akan dapat berapa Alfa berapa? 9/2 dengan 1/2. 9/2
And beta pula akan jadi 1/2. Boleh Boleh So maksudnya abang kakak sekalian, untuk cari punca X1 akan jadi 9/2, X2 akan jadi 1/2. Is everyone clear? Boleh Ada orang tak faham tadi? Sir, tak faham lah sir, macam mana boleh jadi macam ni? Macam ni. Okay. Ada dua punca kan? Ada dua punca. Ayat dia yang pertama, hasil tambah dua punca. So katakanlah A dengan B. Kalau awak buat M dengan N pun tak ada masalah. A tambah B dapat 5. Katakanlah kalau A ni adalah 10, maksudnya B ni berapa? 5. Katakanlah A ni sama dengan 13, B ni berapa? 8. Astaghfirullahalazim. Katakanlah A adalah 10, B akan jadi -5. Katakanlah A nya adalah 2, B akan jadi 3. Betul? Katakanlah A adalah 4, B akan jadi 1 untuk dapatkan 5. Boleh faham? Okey, seterusnya abang kakak sekalian, A tolak B adalah 4. Kenapa? Sebab hasil tolak dua punca tersebut ialah 4. Maksudnya alfa tolak beta adalah 4. Itu je. Mana datangnya 9/2? Selesaikan menggunakan simultaneous equation ataupun persamaan serentak. Yang ganti hapus. Faham? Buat sendirilah. Tak naklah saya ajar korang. Korang dah form 4 tau benda ni. Saya dah ajar ganti hapus tu waktu first session saya dengan korang kan. Tak naklah. Buat sendiri. Okay, settle. Dah dapat dua benda ni, nak buat apa Hence, form the quadratic equation. SOR kita berapa? 9/2 tambah 1/2 dapat berapa? 10/2, which is dia akan jadi 5. Okay. POR kita berapa? POR kita adalah 9/2 didarabkan dengan 1/2 dapat berapa 9/4. Betul? Kan? Yes, inilah dia SOR kita, inilah dia POR kita. Boleh? Boleh bagi format paper SPM tak? Bukan ini tempatnya kakak, bukan ini tempatnya abang. Nanti kita buat program khas untuk benda tu So abang kakak sekalian, dah dapat SOR, dah dapat POR, nak buat apa? Macam biasa, bismillahirrahmanirrahim. X kuasa 2, SOR tukar tanda. 5 jadi -5x. POR follow, tambahkan dengan 9/4 sama dengan 0. Boleh tinggal macam ni? Boleh, tapi tak handsome lah kan. So nak kena buat apa Semua ni darabkan dengan 4. Darab 4, darab 4, darab 4, darab 4. So nanti equation penuh awak akan dapat 4x kuasa 2 tolakkan dengan 5 darab 4, 20x. Tambahkan dengan 9/4 dalam 4, dapatlah tambahkan dengan 9 sama dengan 0. And this will be our final answer. Boleh? Boleh? Okey, abang kakak sekalian, ada dua soalan saya tinggalkan untuk korang. Soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5. Soalan nombor 4 ni alfa beta yang saya tunjukkan kat atas tadi tu. Okey? Boleh? Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya rasa itu sahaja daripada saya untuk hari ini, untuk sesi ini. Minta maaf kalau ada soalan korang yang saya tak sempat nak jawab. Minta maaf kalau ada saya punya perkataan ataupun bahasa yang saya mungkin terkasar sikit. Bukan apa, kadang-kadang kesilapan korang saya perlu tegur. Saya takut kalau saya tak tegur, makin menjadi-jadi. Alright, abang kakak sekalian, saya Memang Arif, muka ni tak tipu. Sekalian, mayong pian rin. Hindi munje poy solate, ye cera jut nahi bolta. Jaga hati, jaga iman. Jumpa lagi di masa depan. Dah tak ada dah sesi dengan korang. Jumpa lagi tahun depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.